Tuan-tuan, dia macam ni, saya bagi analogi lah tuan-tuan. Beza tak sejam tengok Netflix dengan sejam atas treadmill? Padahal jam yang sama. Sejam atas treadmill berlari dengan sejam tengok Netflix. Kenapa jam sama, tempoh sama tapi rasa berbeza? Inilah maksudnya density of time, relativity of time. Masa yang sama tapi rasanya berbeza. Sama juga tuan-tuan. Orang yang buat dia kerja, kita kerja, contohlah kita kerja office sebagai contoh, masuk pukul 9 balik pukul 6. Orang lain pun masuk pukul 9 balik pukul 6. Tapi kenapa dia ada rasa fulfillment dalam hidup dia berbanding mungkin kita yang rasa macam bila lah aku nak habis kerja ni. Tu. Dan memang ada dalam kajian tuan-tuan, dalam kajian Industrial and Organizational Psychology, kebanyakan pekerja-pekerja yang bekerja kat mana-mana institusi secara global ada satu keadaan dipanggil quiet quitting. Apa tu quiet quitting? Quiet quitting ni maksudnya, quiet kan senyap kan, quitting tu berhenti kan. Ramai di mana-mana, tak kisah agensi ke, swasta ke, kerajaan ke, peningkatan quiet quitting ni dia memang bertambah dan tak pernah menurun. Dia macam ni maksudnya, quiet quitting tu, kita ada kat company, kita ada kat agensi, dia macam ni, kita dah lama dah berhenti. Kita dah berhenti lama dah. Cuma tak hantar surat berhenti je.